Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang tengah nak cari phone mid-range yang ada performance yang laju, kamera yang cantik dan ada features AI yang sesuai untuk kerja harian, hari ini kat tangan aku ni adalah phone pertama kat dunia yang support AI image to video, iaitu Honor 400 Pro. Phone Honor memang sangat popular dengan features tahan lasak, tapi sekarang bukan sekadar tahan lasak aja. Sebab kali ini dia didatangkan dengan next gen AI imaging, boleh ambil gambar harga RM10,000 dan ada specs yang lebih kurang sama dengan phone flagship. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian ke ambil gambar tu, phone ni dia dapat settlekan tugasan harian dengan sangat efisien. So aku pun dah gunakan phone ni dia dalam masa 2 minggu. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Honor 400 Pro pada tahun 2025. So kalau dari segi design phone ni memang nampak premium dan rasa solid. Lepas tu cover belakang dia adalah jenis yang frosty dan dia juga tak mudah lekat ke tancap jari. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab kat cover tepi dia ada curve dan phone ni juga rasa sangat premium. Lepas tu phone ni juga didatangkan dengan feature tahan lasak dan tahan air dan phone ni juga dapat certification 5 star daripada SGS dan juga ada water resistant IP68 dan IP69. So kalau phone ni dia terjatuh dalam pasir ke dalam air tu, phone ni dia masih boleh survive lagi tanpa sebarang isu. Kat sebelah kanan dia ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada SIM slot, mic, USB-C dan speaker. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan tak ada memory card slot. Kat sebelah kiri pula dia tak ada sebarang shortcut key. Kat atas pula dia ada speaker, infrared dan satu mic. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.7 inci jenis AMOLED display. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke scroll social media tu, skrin dia masih nampak terang lagi dan ada viewing angle yang baik. Lepas tu nak gunakan dia untuk kerja harian pun okey juga. Sebab dia ada low blue light certification dan ada risk-free dimming. Jadi kalau kita gunakan dia untuk jangka masa yang lama, mata kita pun tak rasa stres dan rasa selesa. Untuk interface dia pula, phone ni didatangkan dengan Magic OS 9.0 based on Android 15. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke download apps baru tu, UI dia masih nampak clean, simple dan teratur. Lepas tu phone ni juga support Wi-Fi 6E, 7, NFC, infrared dan Bluetooth 5.4. Jadi kalau korang nak tempat touch and go ke nak sambung dekat Wi-Fi tu, Wi-Fi dia adalah lebih baik compare dengan Wi-Fi 6 yang biasa itu. Kalau korang nak guna AI untuk edit image pun okey juga sebab kita tak perlu download banyak apps dah. Kita guna satu apps saja, kita dah boleh settle semua dah. Dan yang penting, semuanya adalah free dan tak ada subscription. Best. Yang pertama adalah AI image to video. Features ni kita cuma perlu masukkan gambar aja. Lepas tu dia akan jadi video yang akan bergerak untuk 5 saat. Kalau korang ada idea yang baik, korang pun boleh gunakan features ni untuk buat konten, recover gambar orang tersayang dan macam-macam lagi. Dan semua file yang kita convert dia adalah MP4 dan bukannya GIF file yang biasa kita komen dekat social media itu. Yang kedua adalah AI Outpainting. AI Outpainting ini kita boleh luaskan gambar kita. Jadi kalau korang rasa gambar tu kecil sangat, kita boleh besarkan gambar tu dan nampak lebih luas. Yang ketiga adalah AI Eraser. AI Eraser ni memang saya sangat suka sebab biasanya kita pergi travel kan, memang ada banyak turis dekat sana. Sekarang kita tak perlu risau ada turis ke tak ada, kita ambil gambar aja dan kita boleh snap terus saja macam Thanos. Semuanya terus hilang dan bersih. Kita boleh tap erase fasa je dengan satu klik. Yang keempat adalah AI Cutout. Features ni memang saya sangat suka sebab biasanya kalau kita tengok member pergi melancong dekat Japan ke Paris ke dan yang lain, kita pun teringin nak pergi, betul tak? Sekarang kita pun boleh crop gambar aja dan berlagak macam kawan. Ini gambar saya ambil dekat Tasik Y. So kita crop aja gambar tu, AI dia akan autofill tempat yang kosong tu. Jadi kita boleh edit dia duduk atas air macam Tok Guru, edit pergi Egypt pun boleh, pergi dekat Maldives pun boleh, dan nak prank member duduk atas toilet pun boleh juga. Lepas tu nak remove reflection glass pun boleh juga, nak edit mata yang tutup pun boleh juga. Dan kita pun boleh combine moving photo tu guna photo collage. So kalau korang yang suka edit gambar tu, semuanya kita boleh guna dalam satu app saja. Untuk features AI Productivity, dia ada features yang lebih kurang sama dengan Honor Magic 7 Pro. Jadi nak guna AI Defect Detection dia ada, Magic Portal pun ada, AI Translation dia pun lebih kurang sama dengan S25 series. Dan semua features dia saya dah list kat sini. So kalau korang nak tengok features AI dia, korang pun boleh refer dekat Magic 7 Pro yang saya review sebelum ni.
Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 6000 mAh. Jadi nak gunakan dia untuk scroll social media ke kerja harian tu, biasanya bateri dia boleh tahan dalam 2 hari. Dan untuk charging dia pula, charging dia boleh support 100W untuk wired dan 50W untuk wireless charging. Jadi kalau bateri dia dah habis, kita charge dalam 15 minit aja, kita dah boleh dapat 51% bateri. Dan untuk full charge tu, dia ambil masa dalam 42 minit dengan turbo charging mode. Untuk chipset dia pula, phone ni didatangkan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 processor. Jadi untuk performance harian, so far chipset ni dia boleh handle semua daily task dengan sangat laju. Dan untuk gaming experience dia pula, gaming experience dia pun okey juga sebab dia ada sound dual speaker yang kuat dan kita pun boleh main game high graphic macam Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG dan yang lain tanpa sebarang isu. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 200MP untuk main kamera, 50MP untuk telefoto, 12MP untuk ultrawide dan makro dan 50MP untuk kamera depan. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian tu, nak ambil gambar dekat tempat yang terang tu memang cun, tak ada masalah. Lepas tu hardcore filter dia pun dah jadi lebih advance lah. Dia dah tambah banyak jenis filter yang lain dekat portrait mode dia. Jadi kalau korang nak ambil gambar harga RM10,000 tu, features ni masih maintain lagi dekat Honor 400 Pro ini. Untuk gambar low light pula, surprisingly gambar dia masih nampak sangat detail sebab sensor Sony dia memang agak baik dan dia masih dapat berikan details yang banyak dan kurang noise. Untuk kamera zoom dia pula, kali ni dia boleh zoom sehingga 50 kali, tapi bila saya zoom dekat 10 kali sampai 15 kali kan, gambar dia masih nampak terang dan details. Kalau kita zoom 20 kali ke 50 kali, dia masih akan gunakan AI Enhance untuk clearkan lagi gambar itu. So untuk kamera Honor ni, memang saya nak bagi thumbs up. So ini adalah rakaman untuk kamera depan Honor 400 Pro. Okay, so korang boleh nampak yang kamera dia memang nampak sangat luas lah. Okay, yang ni adalah kamera belakang Honor 400 Pro. Okay, so kita test lari sikit. So, korang rasa macam mana stabilization dia? So, overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes, memang sangat berbaloi. Sebab dengan phone harga mid-range kan, kita dah boleh dapat specs yang jenis flagship, ada banyak features AI dan dia sangat memudahkan kerja harian kita. Cuma kamera zoom dia tak boleh zoom sampai 100 kali macam Honor Magic 7 Pro. Tapi untuk kegunaan harian kan, spek dia memang cukup balance dan sesuai lah untuk kebanyakan pengguna yang suka ambil gambar kenangan, performance yang laju, bateri tahan dan ada fast charging. So kalau korang tengah nak cari phone mid-range tu, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang beli daripada produk yang saya tag kat bawah video ni, Shopee pun akan bagi diskaun 20% kalau korang beli link yang saya bagi tu. So kalau korang nak beli Honor X7C ada diskaun, Honor X9C pun ada diskaun, Honor 200 Lite, Honor 200 dan Honor 400 Pro ni pun ada dapat diskaun juga. So korang kena cepat-cepat lah add to cart sebelum offer dia habis. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.